Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihormati Dr. Juwaria. Hari ini saya akan memberikan laporan percutian keluarga saya ke negeri Kelantan. Percutian keluarga merupakan salah satu medium terbaik untuk menggerakkan hubungan silaturahim serta meluangkan masa berkualiti bersama insan tersayang. Baru-baru ini saya dan keluarga telah mengadakan percutian ke negeri Kelantan selama 5 hari 4 malam bermula pada 15 hingga 19 Disember 2025. Percutian ini bukan sahaja bertujuan untuk berehat, malah memberi peluang kepada kami untuk mengenali dengan lebih dekat keunikan budaya dan warisan negeri Kelantan yang terkenal dengan adat Resam Melayu yang masih terpelihara. Sepanjang percutian tersebut, pelbagai pengalaman bermakna telah kami lalui. Kami menginap di sebuah homestay di sekitar Kota Baru bagi memudahkan pergerakan ke tempat-tempat yang menarik. Pada hari pertama, kami mengunjungi Pantai Cahaya Bulan untuk menikmati keindahan pemandangan laut serta suasana petang yang tenang. Aktiviti bersia-sia di pantai sambil berbual-bual bersama ahli keluarga telah mewujudkan suasana harmoni dan mengeratkan hubungan antara kami. Pada hari kedua, kami berpeluang untuk melawat Pasar Siti Khadijah yang terkenal sebagai pusat perniagaan tradisional di negeri Kelantan. Suasana pasar yang meriah dengan peniaga tempatan, terutamanya kaum wanita, memberikan pengalaman yang unik kepada kami. Kami turut membeli pelbagai makanan tradisional seperti keropok leko dan budu. Selain itu, lawatan ke Muzium Negeri Kelantan telah menambahkan pengetahuan kami tentang sejarah, kebudayaan serta perkembangan negeri tersebut sejak dahulu hingga kini. Hari ketiga percutian diisi dengan lawatan ke Masjid Muhammadi, sebuah masjid bersejarah yang menjadi mercu tanda Kota Baru. Kami berpeluang untuk menunaikan solat berjemaah serta menghayati keindahan seni bina masjid tersebut. Seterusnya, pada hari keempat, kami melawat kampung kraftangan bagi melihat sendiri hasil seni tradisional seperti batik dan ukiran kayu. Lawatan ini membuka mata kami tentang kepentingan memelihara seni warisan agar tidak pupus di telan arus pemodenan. Hari terakhir percutian pula digunakan untuk berehat serta membuat persiapan sebelum bertolak pulang ke rumah. Berdasarkan laporan saya tadi, ulasan yang saya berikan adalah laporan percutian keluarga saya ke negeri Kelantan ini jelas memperlihatkan kepentingan nilai kekeluargaan dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Percutian yang dirancang dengan rapi ini bukan sekadar bertujuan untuk berehat, malah menjadi wadah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga melalui aktiviti yang dilakukan secara bersama. Masa berkualiti yang diluangkan sepanjang percutian telah mengukuhkan ingatan emosi serta mewujudkan suasana harmoni dalam keluarga. Nilai kasih sayang dapat dilihat melalui kesediaan setiap ahli keluarga meluangkan masa tanpa gangguan rutin harian. Keadaan ini mencerminkan hubungan kekeluargaan yang erat serta keprihatinan terhadap kebahagiaan bersama. Selain itu, percutian ini turut menonjolkan nilai kerjasama dan toleransi dalam keluarga. Nilai menghormati dan kebersamaan turut diselahkan melalui aktiviti keagamaan dan lawatan budaya seperti solat berjemaah di Masjid Muhammadi serta mengunjungi muzium dan kampung kraftangan. Kesimpulannya, laporan percutian ini berjaya menggambarkan betapa pentingnya nilai kekeluargaan dan kasih sayang dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Percutian ini bukan sahaja mencipta kenangan indah, malah menjadi asas kepada pembentukan sikap saling menyayangi, menghormati dan memahami antara keluarga. Sekian, terima kasih.